Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan untuk kita hadir di majlis ilmu yang mana para malaikat menaungi kita, dan mudah-mudahan juga hujan yang turun pada malam ni ialah hujan rahmat untuk kita semua. Dan tidak lupa selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan beliau, para sahabat mungkin Islam tidak akan ada di pelosok dunia. Jadi dengan tema yang diberikan oleh Masjid Ubudiyah, biasakan yang betul, betulkan biasa. Jadi sebelum tu kita akan ada dua pusingan, pusingan pertama dan pusingan kedua. Sebelum tu Ana akan memperkenalkan ahli panel yang pertama, Ustaz Ridwan Rahmat selaku ahli panel yang pertama, dan ahli panel kita yang kedua, Ustaz Rahim Nasir. Jadi kita teruskan dengan soalan untuk panel yang pertama. Okay. Untuk pusingan yang pertama, kita akan beri masa 15 minit pada ahli panel, dan pusingan yang kedua kita akan berikan masa dalam 20 atau 25 minit. Jadi baik Ustaz, untuk soalan yang pertama, berbalik pada tajuk betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Jadi apakah sebenarnya yang kita boleh fahami daripada tajuk yang kita berforum pada malam ni? Okey Ustaz. Sebelum tu Ustaz memperkenalkan diri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan nampak macam tak apa semangat ni kan? Nampak hujan sejuk. Hujan dia bukan apa, dia hujan tadi dia nak iringi kami naik atas ni. Kami sampai dengan hujan dah tak ada. Alhamdulillah. Sekali lagi tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan. Saya tuan-tuan kalau tak semangat saya lompat daripada atas ni ke bawah ni. Tapi nampak semangat saya tenang dulu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah alhamdulillah tuan-tuan. Saya datang jauh tuan-tuan. Jauhlah tepat depan tu tuan-tuan, insyaAllah untuk bertemu dengan tuan-tuan. Bila datang ke sini tuan-tuan, saya mengimbau sejarah dulu. Pada tahun 2001 tuan-tuan sekalian, saya pernah mengajar di sekolah kafar sebelah tu. Tuan-tuan. Jadi saya biasa dekat masjid ni. Dulu-dululah zaman tu. Zaman tu saya muda lagi. Sekarang belum tua. Masih sama je tuan-tuan sekalian. Tapi tahun tu saya mengajar dekat sekolah tuan-tuan. Alhamdulillah sampai. Terima kasih pada Adinda Ustaz moderator kita pada malam ni, bagi Fadil Ustaz Farouk. Nama pun ganah tuan-tuan. Kalau filem Melayu, Farouk ni biasa jahat lah tuan-tuan. Filem Melayu lah. Kalau Melayu kan nama Farouk ni mesti budak muda nakal, jahat. Tapi pelik tuan-tuan sekalian. Orang Melayu ni ambil nama Farouk jahat. Sebenarnya nama Farouk ni adalah gelaran yang Allah berikan kepada Umar Al-Khattab. Gelaran yang minta bukan Allah, Nabi. Nabi berikan gelaran tu kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Faruq. Kerana apa? Kerana adilnya Umar. Kita tak nak pakai nama Faruq Melayu, kita pakai nama Faruq Arab. Adilnya ustaz ni
Pertama, dia telah menunjukkan keadilannya bila mana diimbangkan pentas dengan saya sebelah kanan dan Ustaz Rahim sebelah kiri. Kalau kami duduk kat sini, pentas saya ingat sebelah, tuan-tuan. Maka menampakkan keadilan Ustaz Al-Faruq pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sahabat panel saya pada Ustaz Rahim Nasir daripada Gombak datang jauh, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah dapat sama-sama kita pada malam ni. Jadi saya orang dekat sini, jadi saya rasa saya nak bagi ruang penuhnya kepada Ustaz Rahim. Itu semua poin aku selamatkan diri, tuan-tuan sekalian. Jadi tak banyak cerita. Tuan-tuan dan mati Allah, saya nak pergi pada tajuk. Ni tak masuk, tuan-tuan sekalian ni. Yang celoteh ni tak masuk 15 minit pertama. Ni baru nak mula. Boleh kira tuan-tuan jam 15 minit. 15 minit Ustaz? 15 minit pertama. Jam saya bukan 15 minit jam tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok jam tuan-tuan. Tengok jam saya. 15 minit jam saya biasanya tak sama dengan jam tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sebenarnya aku pun tak berapa biasa tajuk macam ni. Jadi aku pun pening sebenarnya nak cerita macam mana, tak tahu main biasa-biasa ni. Tapi kita buat cerita biasa-biasa dalam malam ni. Apa tuan-tuan sekalian? Saya nak sebut tuan-tuan, nak ringkaskan tuan-tuan insya-Allah dalam masa 15 minit. Apa yang kita biasa? Biasa ni tuan-tuan sekalian sesuatu benda yang kita biasa buat. Kadang-kadang tuan-tuan, orang meletakkan kebiasaan ni macam hukum. Tetapi sebenarnya silap. Jangan menganggap benda yang biasa itu adalah hukum. Sebab yang biasa tu belum menentukan ianya betul ataupun tidak. Saya dah biasa macam ni Ustaz. Bukan. Yang betul tuan-tuan sekalian, yang terbaik adalah ketetapannya bukan mengikut kebiasaan, tetapi ketetapan yang biasa kita buat. Yang paling baik adalah ketetapan mengikut ketetapan Allah, yakni hukum. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata sesuatu tu wajib, tapi disebabkan kerana biasa sangat bagi kita yang wajib tu macam sunat, kita tak kisah. Tuan-tuan tengok contoh saya bawa yang biasa orang buat. Kan biasa orang tak pakai tudung, jenis biasa tak pakai tudung. Bila pakai tudung kan pelik, lain macam je. Biasanya pakai tudung ni tuan-tuan sekalian pada majlis je. Malam ni forum pakai tudung. Bukan saya kata perempuan minta maaf, dah lah datang sekali terus kata ke kami. Jangan marah tuan-tuan sekalian, kena ceria-ceria je. Jangan buat rupa macam tim biskut je muka. Aku pun tak larat tengok. Buat ceria-ceria. Biasa perempuan tak pakai tudung disebabkan kerana daripada kecil tak pakai tudung. Bila tanya, kau ni tak erti nak pakai tudung ke? Alah dah biasa Ustaz. Yang biasa ni tak betul. Memang dulu macam ni Ustaz. Memang daripada dulu lagi macam ni. Tak. Walaupun daripada dulu macam ni, tapi dulu tu tak kena dengan hukum, maka tak boleh dijadikan dulu tu macam tu. Tuan-tuan sekalian. Ni betul biasa ni. Bila forum biasanya ada air. Ni biasa. Yang ni biasa yang boleh diteruskan. Cuma kadang-kadang ada yang jarang boleh terus. Forum ada air tongkat ali. Tu jarang. Tapi boleh dibuat tuan-tuan sekalian insya-Allah. Tuan-tuan terhormati Allah. Jadi kebiasaan ni dia tak boleh langgar hukum. Dia tak boleh nak langgar hukum. Kadang-kadang walaupun benda tu tak biasa, tetapi disebabkan kerana hukum itu membenar ataupun membetulkan amalan kita, maka kena biasa-biasakan diri kita dengan hukum. Tuan-tuan terhormati Allah. Ada majlis ilmu dekat masjid. Agak-agak berapa orang boleh datang? Tadi kuliah maghrib tadi dan saya datang tuan-tuan sekalian. Saya diminta datang awal. Saya ingatkan diminta datang untuk kuliah maghrib, tapi dia jemput untuk datang awal supaya dapat makan malam dulu. Jadi saya sampai-sampai ada kuliah, tapi saya dah dijemput untuk makan, saya pergi makan tuan-tuan sekalian. Yang tu bukan biasa, jarang tuan-tuan. Sebab biasa lepas forum makan. Jadi saya rasa malam ni sebelum makan, sebelum forum makan, mungkin lepas forum ni ada sekali lagi makan insya-Allah tuan-tuan sekalian. Sebab yang biasa dia tetap berjalan, yang jarang-jarang tu dia berjalan. Tuan-tuan, kalau biasa tak datang kuliah, kuliah maghrib biasa ada buat tuan-tuan, orang tak datang tuan-tuan. Sebab dia anggap biasa. Bila tanya tak pergi kuliah ke? Alah, kuliah pun kuliah biasa. Sebab apa dia panggil kuliah biasa? Kuliah maghrib ni kan kuliah biasa. Tapi dia lupa datang masjid menuntut ilmu bukan sunat tuan-tuan. Hukum dia adalah wajib. Takkanlah sunat je tuan-tuan sekalian. Berapa kali nak sunat kita? Cukuplah sekali. Ni hak wajib datang. Tuan-tuan, wajibnya menuntut ilmu macam mana Nabi cakap apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Atau kama qala. Menuntut ilmu itu fardu bagi orang Islam lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, Nabi tidak menggunakan perkataan wajib pada menuntut ilmu. Nabi gunakan perkataan fardu. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada beza di antara fardu dan wajib. Fardunya menuntut ilmu ini mesti dibuat dalam apa keadaan sekalipun. Yang boleh terlepas daripadanya hanya mereka yang uzur syar'i. Itu sebab Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan sekalian? Barang siapa yang mendengar majlis ilmu berjalan, tak kira talaki kitab, baca kitab, kuliah maghrib, forum, diskusi buku, semua yang berbentuk majlis ilmu,
Sepanjang majlis ilmu berjalan dan mereka tak datang duduk bersama dalam majlis ilmu kerana tidak ada sebarang keuzuran. Nak ambil gambar. Berhenti nak ambil gambar tuan, takut muka tak handsome. Tuan-tuan sekalian, dah hilang dah ambil gambar tuan-tuan sekalian. Datang majlis ilmu, tak datang majlis ilmu kerana tak ada keuzuran. Sebab apa tak datang? Sebab saja-saja. Saja tak datang. Sebab apa? Alah, sebab tu kuliah biasa. Ni benda biasa tak betul. Biasa tapi tak betul sebab dia biasa tak datang. Pasal apa tak datang? Sebab tu kuliah biasa je. Forum datang, forum luar biasa. Tu yang datang tu kan. Sebab saya tengok kuliah maghrib tadi, saya rasa yang duduk kat garas tu je. Yang ni tak sampai. Bukan orangnya, bilangannya. Tapi mungkin tuan-tuan tengah bersiap-siap lepas maghrib sebab nak datang forum. Panjang sangat siap sampai forum kita mula malam ni. Alhamdulillah. Dapat juga datang, terbaik. Tapi yang tak datang, apa Imam Syafi'i kata? Mereka tak datang dengan kuliah ataupun pengajian ilmu yang diwajibkan oleh agama. Sepanjang majlis ilmu tu berjalan, dia duduk relax tanpa ada keuzuran, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tak bayang kalau malam ni forum kita 6 jam. 6 jam Ustaz. Lain macam Ustaz Farouk telah Elio panjang 6 jam tuan-tuan. 6 jam bukan kata Ustaz Farouk, aku pun tak larat tuan-tuan sekalian. Kalaulah forum kita malam ni 2 jam, kalau 2 jam. Tadi dia bagi tahu saya lebih kurang sejam lebih, dekat-dekat 2 jam. Kalau 2 jam tuan-tuan, dia tak datang majlis ilmu, dia duduk dengar sambil relax, sila panggung tuan-tuan, minum tongkat ali, tenang je. Sebenarnya hidup dia tak tenang. Sebab semua makhluk yang melintasi diri dia akan maki hamun dia. Agak-agak maki hamun macam mana bunyi dia tuan-tuan? I love you, tu maki hamun. Itu bukan maki hamun tuan-tuan, tu sayang. Maki hamun ni contoh perkataan dia, celaka. Nyamuk terbang nyit sampai kat depan dia, celaka engkau ni. Contoh. Kenapa dia tak datang tuan-tuan? Sebab dia tak dengar nyamuk maki hamun dekat dia. Kunang-kunang terbang, bengong kau ni, orang forum kau duduk relax je. Kenapa dia tenang tuan? Sebab dia tak dengar. Yang boleh dengar maki hamun laknat ni tuan-tuan hanya orang beriman sahaja. Kenapa? Dia merasai bahawa ruginya dia duduk saja tanpa dia hadir majlis ilmu. Walaupun kebiasaannya dia tak hadir, dia perlu ubah kebiasaan yang ada supaya dia betulkan benda yang jarang dia buat. Maka kena yakin bahawa menuntut ilmu ni wajib, bukan sunat-sunat. Allah tuan-tuan, kalau kena maki hamun setiap hari, setiap malam ada kuliah, setiap malam 2 jam kita kena maki hamun. Agak-agak lama-lama macam mana tuan-tuan? Lama-lama kita serupa dengan benda yang maki hamun kita. Nyamuk maki hamun kita, kelkatu maki hamun kita, lipan maki hamun kita, lipas maki hamun kita. Siput babi pun maki hamun tuan-tuan. Gede siput babi kata. Siput babi kata, babi kau ni. Siput babi pun marah tuan-tuan sekalian. Aku siput babi pun tak teruk macam kau. Engkau tak tahu ke engkau ni siapa? Tuan-tuan, siput babi ni antara binatang yang hidup dia berfikir sampai mati. Tak serupa kita. Siput babi antara binatang yang dia hidup dia berfikir sepanjang masa. Tuan-tuan tahu dia fikir apa? Dia berjalan slow. Dia fikir dengan hidup dia. Letih dia mikir, dia confuse hidup dia. Dia ni siput ke babi? Dia tak tahu tuan-tuan. Tu dia mikir. Tu yang dia marah sangat orang tak pergi kuliah ni, kau tak tahu kau ni siapa. Kalau kau tahu kau manusia, kau tahu kau hamba Allah, tahu umat Nabi Muhammad, kau wajib pergi kuliah. Ni teruk pada aku lagi. Aku pening 2 je, kau tak tahu berapa pening. Jangan kita macam siput babi juga tuan-tuan. Siput babi tak apalah, dia siput. Walaupun dia babi ke dia siput ke tuan-tuan, nama dia siput babi, tak haram tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya tuan-tuan, ada ke siput mati masuk neraka? Ada? Kau tuan-tuan jumpalah, aku mengaji tak jumpa. Siput. Ada ke tuan-tuan dengar hadis Nabi ke babi mati masuk neraka? Ada? Tuan-tuan, nama saya sebut dekat tuan-tuan. Orang tak suka dengan sebut babi, saya suka sebut tuan-tuan, bukan sebut kata ke orang. Saya nak bagi tuan-tuan, itulah nama binatang yang paling jahat yang disebut oleh manusia. Manusia marah dekat babi pun kata babi, marah kat kambing pun kata babi, marah kat kereta pun babi. Duduk kat terapilat, mari seorang potong sik, yang potong kancil, potong lain sak masuk tengah. Apa kita cakap? Babi kancil ni. Babi juga kancil tuan-tuan sekalian. Nak cerita marah babi juga kena. Pada kancil. Itu kancil. Kalau yang potong lain tu lori bawa babi, tak tahu banyak mana babi dia maki tuan-tuan. Nak cerita apa? Dia lah paling jahat. Tapi tuan-tuan, jahatnya babi, dia tak mati masuk neraka. Tuan-tuan kan?
Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, manusia bila mana aku beri nikmat kepada kamu, kamu tak guna nikmat aku. Beri pendengaran, kamu tak dengar. Beri mata untuk kamu lihat, kamu tidak melihat kebenaran Allah. Maka Tuhan kata apa? Kamu ni lebih teruk daripada binatang. Ulaika kal an'am, kamu seperti binatang. Balhum adallu, bahkan kamu lebih teruk daripada binatang. Ini mukadimah ni tuan-tuan. Main binatang saja mukadimah tuan-tuan sekalian. Jangan marah, bukan saya kata tuan-tuan rugi. Saya nak cerita tuan-tuan orang yang sangat beruntung. Tuan-tuan hadir pada hari ini, mungkin tuan-tuan biasa melakukan kebaikan, teruskan. Tapi kalau tuan-tuan mungkin jarang lakukan kebaikan, perbetulkan yang jarang tu jadikan biasa, supaya kebiasaan dalam kebaikan ini menjadi manfaat dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih pada panel yang pertama, ulasan yang sangat mantap. Jadi kalau kita tengok kebiasaan kita melakukan perkara yang biasa tapi benda tu salah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku utuskan nabi untuk rahmat sekian alam. Dan dalam satu hadis Nabi bersabda, aku tinggalkan kamu dua perkara. Jika kamu ikut, kamu akan selamat selamanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi untuk soalan kepada ahli panel kita yang kedua, apakah amalan yang biasa orang awam lakukan yang nampak biasa, walhal benda tu salah, dan satu amalan yang wajar kita lakukan, walhal orang awam ataupun kita mengabaikan amalan tersebut. Jadi minta pencerahan dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih pada sahabat moderator pada malam ini, Fadil Ustaz Farouk, sahabat panel Al-Fadil Ustaz Ridwan Rahmat, seterusnya kepada tuan-tuan imam yang dimuliakan, tuan-tuan Bilal, Tuan Nazir beserta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ubudiyah, seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kita dapat berhimpun pada malam ini dalam suasana yang diizinkan oleh Allah, suasana yang tenang, yang tidak kelang kabut, dan mudah-mudahan dalam program yang kita lakukan pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, nama saya Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Saya lahir dan berasal daripada Gombak, Selangor, dan masih menetap di Gombak. Pendidikan yang terakhir di Universiti Al-Azhar di Mesir pada tahun 98, 93 sehingga 98. Ustaz Ridwan dia mengaji di Syria, saya di Mesir. Dan tamat tahun 98 sehingga ke malam ini saya bertugas sebagai penceramah bebas ataupun bebas berceramah. Ikut mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, berbalik pada persoalan tadi, memang tajuk yang diberikan oleh pihak masjid pada kami memang menyebabkan kami tak selera makan tadi.
walaupun tambah juga 2 pinggan dalam tak selera tu. Sebab memikir tajuk tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. 3 hari 3 malam tuan-tuan saya hafal tajuk tu, takut silap sebut kan. Nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dahsyat, tajuk tu memang mengerikan sikit lah. Baik, walau bagaimanapun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tadi Al-Fadhil Ustaz Ridwan dah ulas, walaupun dia banyak fokus tentang binatang tadi, tapi sebenarnya memberi pengajaran yang besar kepada kita untuk kita memikirkan. Dalam masyarakat Melayu Islam kita di Malaysia, ada benda yang kadang-kadang kita biasa buat benda tu, tapi kadang-kadang orang tengok benda tu biasa-biasa saja, sedangkan benda itu adalah luar biasa. Contoh, malam ni kita sambut Maulid. Setengah orang dianggap benda tu biasa saja. 12 Rabiul Awal, masuk Rabiul Awal, semua surau masjid sibuk nak buat Maulidur Rasul. Dan pada setengah orang lagi hebat, dia kata bid'ah. Sebab dia kata Nabi tak sambut. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, cuba tengok satu hadis. Nabi menceritakan kenapa dia menggalakkan kita berpuasa sunat pada hari Isnin. Nabi kata, berpuasalah kamu pada hari Isnin, kerana sesungguhnya kata Nabi, hari Isnin adalah hari kelahiranku. Bermakna Rasulullah menyambut Maulid tapi dengan cara berpuasa setiap hari Isnin, cuma hukumnya sunat saja kan. Jadi sambut tu boleh sambut, tak ada masalah, selagi mana tidak bercanggah. Sebab itu ulama susun tuan-tuan program-program macam ni. Mungkin kita buat forum malam ni, kadang-kadang kita buat perarakan, buat pertandingan azan untuk kanak-kanak dan sebagainya. Semua itu menjurus supaya kita lihat benda yang dianggap biasa ini, kita kena upgrade jadi suatu yang luar biasa. Sebab Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Baginda bukan orang biasa. Kena ingat, Nabi adalah manusia luar biasa. Seorang Tok Guru almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Jamhuri Al-Banjari, saya Al-Gombaki, Gombak. Al-Banjari, dia berasal daripada Banjarmasin, Indonesia. Tok Guru ni daripada umurnya belasan tahun dia duduk di Mekah mengaji, tuntut ilmu, sampailah dia meninggal dunia tahun yang lepas. Dia seorang yang cukup alim, terutama dalam bidang hadis, tentang peribadi Rasul, semua dalam kepala dia. Dan bila saya bawa jamaah umrah haji, kadang-kadang ada ruang kita pergi ziarah rumah dia, pergi ziarah dia di rumahnya di atas bukit di kota Mekah. Saya nak sebut dua benda yang beliau sebut Rasul adalah manusia luar biasa. Pertama, dia kata Nabi memang manusia luar biasa. Saya akan sebut apa yang luar biasa tadi. Dan yang kedua, dia kata secara adab, bila kita pergi Madinah Al-Munawwarah, kan tuan-tuan mungkin pernah pergi umrah, pergi haji, kita akan ziarah Madinah. Dan bila kita pergi Madinah Al-Munawwarah, bila kita pergi ziarah Madinah Al-Munawwarah, Tok Guru selalu pesan, kalau orang tanya nak pergi mana, bila kita turun hotel di Madinah, kita biasa sebut, aku nak pergi ziarah makam Rasul, kan? Biasa kita sebut gitu. Tok Guru pesan, kalau boleh biar kita sebut,
aku nak pergi ziarah Rasul. Buang perkataan makam tu. Aku nak pergi ziarah Rasul. Sebab perkataan pergi ziarah Rasul itu melambangkan kita lebih hampir, lebih dekat, lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang disebut di awal tadi, Nabi adalah manusia luar biasa. Apa luar biasa Nabi? Pertama, peluh Nabi baunya wangi, seharum kasturi. Peluh Rasulullah sewangi-wanginya. Pernah seorang sahabat, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah tengah tidur tengah hari. Tidur tengah hari ni dia panggil Qailulah. Qailulah ni maksud dia tidur sekejap sebelum zuhur, supaya malam sat lagi boleh bangun untuk qiyam. Itu tidur Qailulah. Bangunnya sebelum zuhur, tidur 15-20 minit. Kita kalau tidur 12.30, bangun pukul 5 petang. Itu bukan Qailulah, itu suka hati akulah. Teruk benar tidurnya. Jadi Nabi tidur tengah hari buta, tuan-tuan, berpeluh. Ada seorang sahabat ni, dia colek peluh Nabi setitik. Dia apa? Colek Colek tak? Calik lah. Colek tu dah jadi lain. Calik. Dia ambil setitik itu, dia simpan. Disimpan mungkin dalam sapu tangan dia ke, dalam botol ke, wallahu a'lam. Tapi kata sahabat yang ambil peluh Nabi setitik itu, dia kata, demi Allah, bila aku lalu satu kampung tu wangi. Aku masuk pasar, satu pasar tu wangi. Dek, kerana peluh Nabi yang setitik itu. Bayangkan ibu-ibu sekalian, jasad Nabi wangi dia macam mana. Itu hebat peluh Nabi. Peluh kita tak ada siapa nak colek. Kita pun tak lalu, tuan. Yang kedua, darah Nabi wangi. Darah kita, wallahu a'lam lah, kita tengok sendiri. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia tidur, matanya pejam tapi hatinya jaga. Itu yang luar biasa tu. Mata pejam tapi hati dia Allah, 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 sentiasa berzikir. Kita mata pejam masa forum, tapi hati tak tahu lepas ke mana. Malam lagi tidur balik kan pukul 12, mata pejam, hati ruyup, pergi ke mana pun tak tahu. Tak ada Allah dah. Rumah sebelah terbakar pun tak tahu, tuan. Teruknya kita tidur. Yang keempat, 63 tahun Nabi hidup. Ulama sebut sekali pun tidak pernah walau seekor nyamuk, walau seekor lalat hinggap di kulit Nabi yang mulia. Tak pernah. Nyamuk seekor pun tak pernah, lalat pun tak pernah. Kita siap demam denggi lagi, masuk hospital terus. Tak, kena gigit, kena bantai dik nyamuk. Jauh beza kita dengan Nabi. Sebab itu kita kena tengok benda yang biasa kadang-kadang pada mata manusia, ianya sebenarnya luar biasa. Macam Ustaz Ridwan sebut, mari kuliah ni orang tengok biasa, pakai tudung tu orang tengok biasa, tapi sebenarnya ia luar biasa. Dan banyak benda lain, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang dalam hidup masyarakat kita hari ini yang kita nak kena buat adjust sikit. Biasa orang lepak kedai kopi tak? Itu biasa. Gimana kedai kopi Ustaz? Lepak. Kalau tempat saya Gombak, tuan-tuan, paling top ada 5 restoran, namanya restoran At-Taqwa. Lepas kuliah memang masuk situ, menambah ketakwaan dan kolesterol. Tertarik roti canai tengah malam buta lepas kuliah. Semua geng Pak Haji dalam tu. Yang seronok restoran tu pertama sebab dia tak jual rokok, apatah lagi vape. Yang asap tu macam naga apa tu, Kelang ni tak ada naga kot, tapi
Kuranglah asap vape tu. Saya tengok pun takut tuan. Kan boleh sembuh nyamuk Aedes lah petang-petang. Punya banyak dia punya kepulan asap tu. Kan? Ya dah terbatuk-batuk dah tu. Baik. Yang kedua, sebab restoran tu dia tak ada buka lagu. Dia 24 jam ayat Quran. Tu yang boleh menambah ketakwaan tu. Nama pun restoran takwa. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam budaya kita hari ini, ada benda yang kita nak kena betulkan. Kita biasa lepak kedai, minum pagi-pagi, tapi alangkah indahnya kita upgrade. Dalam masa yang sama, kita juga kaki kuliah. Kalau kita kaki borak di kedai, itu biasa. Kita ubah sikit, betulkan lagi, kita jadi kaki kuliah. Orang yang rajin mengaji, orang yang cari ilmu. Sebab benda ni tuan-tuan, kita nak buat suatu kebaikan, ini bukan benda yang senang. Forum nak susun malam ni tuan-tuan, bukan senang. Kita punya moderator ni, ni yang ketiga tau. Dalam masa satu hari 3 orang tukar moderator. Mujur kami berdua tak tukar tuan. Yang tukar moderator saja. Yang ketiga ni baru lekat sampai malam ni. 1 dengan 2 royuk tak tahu ke mana. Dia ada mesyuarat, ada urusan lain tuan-tuan, emergency. Nak gambarkan sukarnya. Ada benda yang kita rasa kita kena betul balik. Kita biasa solat, kadang-kadang waktunya tu, kadang-kadang saja-saja lambat, kadang-kadang terlambat. Jadi solat itu memang amalan biasa, tetapi kita kena betulkan balik supaya solat kalau boleh dibuat di awal waktunya. Kerana ini yang Nabi ajar kita dalam hadis. Dan dalam bab solat ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya nak tambah sikit. Ulama sebut macam ni. Tuan-tuan dengar baik-baik, saya ulang 2 kali saja. Kali ketiga kena ada pengeras. Ulama sebut solat adalah perkara yang penting. Bukannya yang penting itu solat. Sekali lagi, 2 kali je. Ketiga tak ada dah. Solat adalah perkara yang penting. Itu satu ayat. Ayat yang kedua ialah bukannya yang penting itu solat. Pening tak? Macam tajuk yang tuan-tuan bagilah. Tahu pun pening tak? Macam itulah tajuk yang kami dapat ni. Jadi tuan-tuan kena ingat, kita hari ni kena ambil, Allah, masa dah habis. Kita kena ambil yang nombor 1 tu. Solat adalah perkara yang penting. Saya, Ustaz Ridwan, Ustaz Farouk, semua sekali ni kena ambil hak nombor 1. Dan kepala kita kena set solat adalah perkara penting. Sebab dalam hidup, bila kita letakkan solat tu penting, fitrah manusia, benda penting dia mesti jaga. Tuan-tuan yang suami ni ada isteri tak? Isteri penting tak? Penting. Kita jaga isteri kita. Yang ibu-ibu pun suami penting, jaga suami masing-masing. Tu yang sihat walafiat. Ujur tak untuh stage ni. Punya sihat sebab jaga suami masing-masing tak? Kita kena jaga benda penting, kita jaga. Handphone kita ni penting, kita jaga. Kereta penting, kita jaga. Kenderaan penting untuk kita bergerak, kita jaga dia baik-baik. Solat ni penting. Bila penting, kita akan jaga dia baik-baik. Tapi bila kita letak yang kedua, yang banyak orang pegang hari ni, bukannya yang penting itu solat. Kita tanya dia, Haji semayang Zuhur pukul 4:30 nak masuk asar, pasal apa? Relax lah Ustaz, yang penting semayang. Nampak jawapan dia tu? Yang penting semayang. Pasal apa Haji semayang pakai kain pelekat gulung naik ke atas aja? Baju tak pakai? Elah Ustaz ni tu nak kelang kabut ke? Yang penting saya semayang Ustaz. Kan tutup aurat, pusat lutut. Ada tak orang semayang macam tu? Ada dulu-dulu tak? Orang tua-tua kita dulu-dulu. Dari segi hukum sah tak menutup aurat? Tapi dari segi adab tak apa comel lah.
Kita pakai kain gulung, tutup pusat, bawah lutut. Cuba pakai macam tu pergi pasar malam tuan. Ada berani? Kan? Terbalik dengan apa balik sekali tuan, jangan buat pasal. Tapi semayang selamba je pakai gitu tak? Dulu-dulu agama kita kurang sikit dulu-dulu. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini benda-benda antaranya lah yang kita nak kena perbaiki balik. Wallahu alam. Minta maaf tuan, lebih 3 minit 9 saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahim. Betulkan perkara yang biasa, contoh yang telah diberi oleh Ustaz Rahim sangat boleh diambil sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Salah satunya tentang solat. Jadi untuk soalan untuk panel yang kedua, dalam satu hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba. Tidak sempurna iman jika aku tidak dikasihi lebih daripada ibu, bapa, anak-anak. Dan dalam satu kisah bagaimana Nabi di Isra' Mi'raj dan Nabi pulang ke Mekah, Nabi cerita pada kaum-kaum dia sehingga orang tak percaya. Dan datang Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar membenarkan kata Nabi. Saidina Abu Bakar membenarkan segala kata-kata Nabi. Sayangnya Saidina Abu Bakar kepada Nabi, kalau kita lihat Nabi Isra' naik ke atas, tak logik balik dalam masa satu hari, satu malam. Dan Saidina Abu Bakar dapat geraran As-Siddiq yang membenarkan Nabi. Jadi soalannya, panjang pula Ustaz. Soalannya, bagaimanakah bukti cinta kita kepada Nabi SAW yang kita boleh praktikkan untuk akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nak duk relax dah tadi dan risau soalan ke jawapan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Ustaz Farouk, sahabat panel, pada Ustaz Rahim, tuan-tuan dan puan-puan, muslimat dan rahmati Allah, ibu-ibu, bapa, kakak, abang-abang, tuan-tuan yang diberi amanah besar, tua-tua, nazir, semua adalah yang tak sempat saya sebut, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lambaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Lagu setakat tu je, lebih kena bayar lain tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya masukkan lagu. Saya tengok tuan-tuan lain macam, aku try menyanyi sikit malam ni tuan-tuan sekalian. Ni lama ni dah masuk malam ni, cukup 20 tahun tak menyanyi tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ambil lagu tu bukan apa, mungkin dapat gerak hati sikit yang nak lelap tadi. Aku tahulah suara aku taklah sedap sangat, tapi nak lawan seorang-korang sedaplah suara aku lagi. Tuan-tuan sekalian, apa saya ambil kisah Nabi. Siapa dia Nabi tuan-tuan? Nabi seorang insan yang Allah Ta'ala pilih, yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga dia untuk umat dia. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita cakap kita sayang dekat Nabi, kita cinta dekat Nabi. Apakah agak-agak yang kita buktikan sejauh mana sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, para ulama kata apa? Yang pertama, nak buktikan kamu sayang kepada Nabi, kamu kena tahu
sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau saya tanya tuan-tuan, tapi jangan jawablah, saya saja nak tanya tuan-tuan sekalian. Dan saya tidak mengharap jawapan daripada tuan-tuan. Sebab rancangan pada malam ni tak macam rancangan dalam TV. Dalam TV ada satu rancangan, anta tanya, ana jawab. Ustaz Haslim bersama dengan Angah Raja Lawak. Malam ni Angah Raja Lawak tak ada. Tapi kita ada Ustaz Rahim tuan-tuan sekalian, Raja Kapur tuan-tuan sekalian. Ustaz Rahim ada malam ni. Jadi malam ni soalan dia lain. Cerita malam ni ana tanya, ana jawab. Korang duduk diam. Dia rancangan tuan. Jadi kalau aku tanya, dia diam je lah, biar aku jawab sendiri. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, agak-agak tuan-tuan tahu ke sejarah Nabi ni? Cara tanya tu pun lain macam. Tahu ke sejarah Nabi ni? Mesti dalam hati nak jawab juga, geram ke ustaz ni? Nak jawab juga ke? Mungkin ada jawab tahu. Tahu lah ustaz, Nabi Muhammad tak tahu apanya. Kalau umur tuan-tuan malam ni genap 60 tahun, berarti 50 kali dah tuan-tuan dengar ceramah tentang sejarah hidup Nabi SAW. Mana 60 tahun, tuan-tuan dah hidup 60 tahun. Tolak 10 tahun main guli, main lompat getah, tak erti dengar ceramah dah. Masuk tahun ke-11, setiap 1 tahun sekali dengar ceramah. Maka tuan-tuan dah dengar lebih kurang 50 kali. 50 kali tuan-tuan dengar tu cerita Nabi yang sama. Namanya sama, hidupnya sama, sejarahnya sama, dan tarikh juga sama. Siapa dia? Nabi Muhammad bin Abdullah. Seorang Nabi dilantikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilantik seorang laki, dilantik menjadi Nabi, dan Nabi jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sama, takkan tak kenal lagi. Tuan-tuan dan terhormati Allah, kadang-kadang kita dengar cerita lebih kepada dengar cerita keluarga Nabi. Nabi nama dia Muhammad, mak dia nama Aminah, ayah dia nama Abdullah, atuk dia Abdul Muttalib, pak saudara dia Abu Talib. Sejarah kita dengar kan, anak Nabi ada 7 orang. Cuba nyanyi sikit dek. Adik erti nyanyi, aku tak erti nyanyi lagu kecil-kecil tu sekalian. Ada 7 anak Nabi, 3 lelaki, 4 perempuan. Tu cerita sejarah. Nampak simple je, biasa je tuan-tuan sekalian. Tapi hak tu pun kalau tak tahu tuan-tuan sekalian, tak salah jadi mengaku jadi umat Muhammad, malu je. Tapi itu ke saja sejarah Nabi? Tak tuan-tuan. Nabi sejarah sangat besar. Hidup Nabi, kita nak mengenali Nabi, kita tahu sejarah Nabi. Itu sebab tuan-tuan dirahmati Allah, antara perkara yang perlu kita buat bila kita nak kenal sejarah Nabi, kita nak bukti pada Nabi SAW yang kita ni benar-benar mencintai Rasulullah. Pertama, tahu sejarah dia. Yang kedua, kena kenal ataupun beramal dengan sunnah Nabi. Yang kedua, tulis tak ni tuan? Tak ingat, tak apa ingat tuan. Yang boleh ingat ketika kuliah tuan-tuan, tak lupa walaupun satu huruf, Imam Asy-Syafi'i. Saya yakin tuan-tuan adalah nasab-nasab daripada Imam Syafi'i yang insya-Allah tak lupa. Isteri tak datang, suami datang. Balik sekarang, isteri tanya, bang, forum tadi okey ke? Ulama power forum tadi. Ustaz sama saiz je kata dia. Ingat power tak mana, tang sama saiz tuan sekalian. Berapa jam ustaz ceramah? 2 jam. Ustaz tu belasah lebih kurang setengah jam lebih sikit, ustaz setengah sikit. Pengurusi pemasuk dekat 1 jam. Pengurusi 1 jam tuan sekalian. Contoh tuan sekalian. Oh, lama ustaz ceramah bang, lama. 2 jam ustaz ceramah. Apa ustaz cerita? Daripada 2 jam tadi abang simpulkan ada 2 perkara penting. 2 jam kami belasah 2 perkara tuan-tuan dia buat balik. Hebat tak hebat orang Teluk Gong tuan-tuan sekalian. Saya kata apa dia? Orang rumah tanya, apa dia bang yang ustaz ceramah tadi? Yang pertama, ustaz cerita tentang Assalamualaikum. Yang kedua, wabillahi taufiq wal hidayah. 2 tu je dapat tuan-tuan. Rupa dia tidur tuan-tuan sekalian. La ilaha illallah. 2 jam ustaz ceramah macam nak terjun pentah dia buatnya. Dia buat balik 2 je. Itu kira baik tuan-tuan. Baik daripada hak tadi yang tak datang, yang siput babi marah tadi tuan-tuan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kena hidupkan sunnah Nabi. Allahu akbar. Macam mana hidup sunnah Nabi? Para ulama kata sunnah Nabi terbahagi kepada 3. Yang ni berapa minit Ustaz? Yang kedua 20 minit. Terima kasih kerana menambahkan waktu kepada aku. Nasib sekalian, insya-Allah tuan-tuan risau, saya antara orang yang memang menepati waktu. Ustaz Nasir saya tak tahu, tadi dah lebih 3 minit tuan-tuan sekalian. Tapi saya okey insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa cerita dia? Ada sunnah, ada 3. Dengar baik-baik. Yang pertama dipanggil sunnatul khususiyat. Apa dia? Sunnah yang khusus yang hanya berlaku dekat Nabi, tak berlaku dekat kita. Tak boleh tiru yang ni. Banyak tak? Banyak. Cuma saya bagi satu contoh. Apa contoh dia? Nabi boleh ada isteri dalam satu masa 9 orang. Tuan-tuan boleh? Sorry naik lori, cukuplah seorang.
Aku tengok muka korang memang macam aku, takut belaka. Tak seharaplah. Tuan-tuan sekalian, oh saya nak juga Ustaz, tak payahlah, tak payah. Saya okey Ustaz, tak kira lah kau okey pun tak boleh. Sebab Nabi banyak tu, Nabi saja boleh sampai 9 orang. Korang tak boleh. Dalam satu masa isteri dia ada 9 orang. Itu dipanggil sunnah khususiat. Yang khusus berlaku dekat Nabi tak boleh aku. Dan kita tahu buat apa? Tahu kerana kita nak dapat mengenali bahawa Rasulullah ni hebat. Itu sunnah tak. Sunnah yang kedua dipanggil sunnah yang sunat. Mana sunnah yang sunat? Bukan bersunat, bukan. Bukan, kau ingat bersunat je, sunnah yang sunat. Sunnah yang sunat maknanya amalan-amalan yang dibuat kalau tinggal kita rugi, kalau kita buat dapat pahala. Mana dia? Contoh malam ni pakai jubah. Aku tadi cari jubah hitam. Cari tanya rumah, "Pah, mana jubah hitam abang Pah?" Tak ada. Tapi isteri aku bukan nama Pah lain. Dan cari jubah hitam tak ada. Jumpa serban hitam. Jadi pakai serban hitam. Datang malam ni, Allahu Akbar. Mujur aku tak pakai jubah hitam tadi. Kalau tidak, 3 orang gagak hitam atau pentas sekalian. Jadi ada 2 je gagak, aku seorang pakai serban hitam. Tuan-tuan dalam hati Allah. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian. Sunnah yang sunat, jubah. Boleh pakai amalan kita tuan-tuan sekalian. Itu saya bagi 1-2 contoh. Contoh yang kedua, tadilah nak padan. Sebab tuan-tuan rasa hebat sangat Nabi 9, tuan-tuan boleh 4 sahaja. Kan? Saya tahu orang perempuan tak setuju. Setuju ke? Tak setuju. Ya Allah, letih aku cakap malam ni. Dan aku bukan nak cakap sangat sebab tadi ada 2-3 orang bisik, Ustaz cakap. Jadi aku terpaksa cakap lah. Jangan marah aku, marah dalam ni. Dia yang pesan kat aku suruh cakap tadi. Sunnah antara sunnah-sunnah poligami, benar 4. Itu pun dalam kurungan kalau berani. Kalau tak ada cukuplah 1. Oh saya Ustaz, sekarang kan macam-macam minuman kan. Tongkat ali, misai kucing, ekor tupai, susu unta. Yang terbaru susu harimau tuan-tuan. Susu harimau. Datang jumpa saya, Ustaz, ni susu harimau kalau minum power Ustaz. Saya kata dia ni betul tak betul? Bila masanya ambil susu harimau ni? Kalau pergi tertengap di harimau bukan susu, dia hilang. Susu harimau tuan-tuan. Saya kata betul ke ni? Saya pun tak tahu Ustaz, orang kata susu harimau. Saya kata saya tengah cari satu minuman kopi yang hebat. Minum je subuh boleh bangun. Ustaz ni macam perli saya je. Tahu pula dia kuat tuan-tuan. Oi kuat Ustaz, saya tongkat ali tak minum dah Ustaz. Tongkat ali buat sugi. Tongkat ali buat sugi tuan-tuan. Orang gosok digigit tongkat ali. Nak cerita power tuan-tuan. Subuh tak bangun. Tak bangun subuh. Kuat apa kejadah tuan-tuan sekalian, subuh tak bangun. Tu bukan kuat. Kuat ni subuh boleh bangun. Tu betul-betul kuat tuan-tuan. Sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga dipanggil sunnatul wajibat. Sunnah yang wajib. Sunnatul wajibat. Bunyi macam Jawa tapi bukan Arab. Wajibat. Kalau Jawa dia bunyi sunnatul wajibat. Tuan-tuan kan, itu Jawa tapi bunyi Arab. Wajib. Ingat, sunnah ni bukan sunat saja, ada yang wajib. Mana yang wajib? Salah satu di antaranya menuntut ilmu. Saya dah sebut tadi. Menuntut ilmu bukan perkara yang sunat, dia adalah perkara yang wajib, yang mesti tahu dan mesti buat. Saya suka tekan dalam bab menuntut ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ni manusia boleh jadi sesat kerana tak ada ilmu. Manusia jadi rosak kerana tak ada ilmu. Saya bawa 2 contoh terkini, lagi sensasi, berita-berita dalam negara. Apa dia berita? Minggu lepas tuan-tuan dengar satu berita yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pernah menyaman seorang lelaki, nama dia Kasim Ahmad. Kenal tuan-tuan? Tuan-tuan kenal Kasim Ahmad? Jangan tertukar dengan Kasim Selamat tuan-tuan. Kasim Selamat tu garpu. Ala Kasim, tu garpu. Kasim Ahmad golongan yang anti hadis. Dia pernah buat ceramah, disaman, didakwa oleh Jabatan Agama Islam Wilayah. Dibawa ke mahkamah, pembicaraan dibawa postpone. 4 hari 5 hari lepas, Kasim Ahmad menang kes pembicaraan, kalah Jabatan Agama Islam. Tuan-tuan nampak? Sebabkan tak ada ilmu, maka berlaku suatu pencabulan kepada agama Allah. Yang hina Nabi menang pada mahkamah. Kenapa? Karena mahkamah tidak melaksanakan undang-undang mengikut hukum Tuhan. Jangan marah tuan-tuan. Ustaz tadi lain macam. Ni macam ada bau-bau lain. Bau apa? Bau lain macam Ustaz ni. Aku bukan lain macam, tapi memang macam-macam pun tuan-tuan sekalian.
Jangan risaulah, saya nak cerita hukum. Tuan-tuan jangan jadi takut pula dengar. Sebab apa saya cerita kat tuan-tuan hukum? Sebab tuan-tuan orang Islam, kena tahu hukum. Tuan-tuan tengok perkara ni berlaku. Kalau sekiranya yang salah merosakkan akidah, boleh menang. Kalau sekiranya dipandang oleh anak muda pada hari ini bahawa menganggap pahaman menolak hadis ini betul, kita akan dapat lihat satu masa nanti mereka akan berbangga melakukan perkara yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Macam mana? Sebab tak ada ilmu. Nampak tuan-tuan? Ni kita tak ada ilmu ni. Bila tak ada ilmu, dia boleh menyebabkan rosaknya akidah kita kerana kita tak pernah dengar tentang ilmu Islam. Tuan-tuan, Kasim Ahmad ni dia hanya percaya kepada Quran, tak percaya kepada hadis. Boleh ke percaya Quran tak percaya hadis? Kamu dapat Quran daripada mana? Kamu nak Jibril hantar kat engkau ke? Quran tuan-tuan, Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Daripada Nabi itulah Quran sampai dekat kita, melalui para sahabat, melalui tabi'in wa tabi'in, salafus soleh, sampailah para ulama pada hari ini. Itu Quran sampai kat kita. Kalau tak ada Nabi, tuan-tuan, tak sampai Quran kat kita. Tiba-tiba kamu terima Quran, tak terima Nabi. Allah sebut dalam firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Kalau kamu percaya Quran, wajib kamu percaya kepada Nabi. Tapi kenapa perkara ini berlaku? Sebab ilmu. Itu sebab ilmu dia termasuk dalam perkara sunnatul wajibat, sunnah-sunnah yang wajib. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka bila perkara tu wajib, tuan-tuan mesti kena buat. Kes yang kedua yang menggemparkan kita dalam masa minggu ni, tuan-tuan sekalian, dalam lebih kurang 2-3 minggu, tuan-tuan ada baca berita tak? Tuan-tuan baca surat khabar tak ni? Ni kuat sangat baca Quran sampai surat khabar pun tak baca ni. Bagus tuan-tuan sekalian, sampai tak baca surat khabar. Tak sempat ustaz nak baca Quran je. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkat hidup tuan-tuan. Tapi janganlah Quran tak baca, surat khabar pun tak baca. Baca Quran dan baca juga surat khabar, tengok berita-berita terkini kan, untuk kita tahu maklumat betul ataupun tidak. Tuan-tuan, hari ni bukan surat khabar, semua jenis akhbar, internet, alamaya keluar. Satu kumpulan yang dipanggil G25, G25. Ada baca tak isu dia? Apa tuntutan mereka? Tuntutan mereka supaya dimansuhkan hukuman khalwat. Khalwat ni hukuman manusia ke? Khalwat ni adalah hukuman Allah. Manusia tidak boleh halang hukum Tuhan. Halang tuan-tuan sekalian. Cuba bawa, diberi ruang untuk memberi liputan, tak suka hukuman khalwat dengan berbagai-bagai alasan mengikut kepala otak berjambul kamu. Otak kamu fikir ni tak patut sebagai, kalau dekat dengan aku, geran aku kecili-cili mulut tu. Kamu ingat hukum ni manusia punya ke? Tuan-tuan, rosak akidah. Tuan-tuan rujuk dalam kitab 40 perkara membatalkan syahadah, karangan daripada Dr. Randes Hanafi Muhammad. Harga kitab RM6, tidak termasuk GST. Sebut tu terang, tika marah pula, beli-beli ada lebih. Ustaz kata RM6, tu tak masuk GST. RM6 tuan-tuan, mahal ke tak mahal? Kalau yang isap rokok, berhenti isap rokok sehari, boleh beli kitab. Itu web tak masuk lagi tu. Rokok saja, rokok RM11. Betul tuan-tuan? Ke apa? Betul? 12? 17, ya Allah, aku tak isap rokok. Aku isap benda lainnya, korang isap rokok ni aku tak tahu. Berhenti sehari, kalau RM17 boleh beli 2 kitab setengah. Kalau berhenti sehari. Tapi kalau tuan-tuan berhenti sebulan isap rokok, tuan-tuan boleh jual kitab pula lepas tu, insya-Allah. Jadi berhentilah menghisap rokok, juallah kitab, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam kitab tu dia ada cerita perkara membatalkan syahadah. Salah satu di antaranya, bila mana kamu merasa ragu dengan hukum Allah, kerana hukum Allah tidak ada lagi keraguan. Bukti Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Baru 5 minit tuan-tuan, ada 15 minit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Tuan cakap apa tuan-tuan? Inilah Quran, kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti Quran tak ada keraguan. Tiba-tiba datang keraguan kamu merasakan hukum Allah tu tak benar, maka berlaku kerosakan akidah. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Saya nak kaitkan bila mana kita tidak ada ilmu. Itu sebab ilmu termasuk dalam perkara sunnatul wajibat. Kalau tuan-tuan cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, rindu pada Nabi, tuan-tuan sekalian, kena buktikan
bahawa rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan sunnah baginda sallallahu. Karena Nabi kata apa? Nabi sayangkan kepada umat, lalu Nabi tinggalkan wasiat yang paling baik kepada umat. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu pegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Jaminan daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana saya baca tadi. Yang kedua sunnah Nabi, melalui sunnah-sunnah yang telah saya sebutkan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Bila sunnah Nabi menjadi pegangan, maka ia akan menyebabkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka sunnah yang wajib, satu di antaranya menuntut ilmu. Kita kena ingat, maka kita kena banyak beramal dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, nak sayang pada Nabi, mesti banyak melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan suka buat benda jahat, kena suka buat baik. Senyum tu paling baik antara benda yang mudah kita buat. Susah nak senyum tuan-tuan. Jumpa orang senyum, Assalamualaikum, beri salam, tebarkan salam. Susah ke? Dengan senyuman. Jangan senyum sorang-sorang, memanglah payah. Duduk kat bus stop seorang-seorang, tiba-tiba sengih seorang. Orang lari tuan-tuan. Jumpa orang suruh senyum, duduk seorang, janganlah. Jumpa orang senyum, tengok senyum lah, Assalamualaikum. Kan tengok orang manis muka, baik tuan-tuan. Bila kita Assalamualaikum senyum, orang jawab Salam, marah pun tak apa, kita dah dapat pahala. Nampak? Senyum je, takkan payah senyum. Payah sungguh dia senyum, rupa gigi tak ada. Tak apalah, nak buat macam mana, nak jaga juga kehormatan mulut kan. Okey, kalau kita banyak buat jahat, susah. Tuan-tuan, kalau kita buat jahat, Allah akan balaskan kejahatan. Kadang-kadang mungkin kena pada kita, kadang-kadang Allah tunjukkan kejahatan itu sebagai satu nikmat kepada kita. Nikmat mana tuan-tuan? Kita akan dapat daripada kejahatan tu, Tuhan tunjuk, kita dapat melihat, oh berat dia ni, tapi Allah bagi nikmat dekat kita, Allah akan ajar balik mereka yang buat jahat. Kadang-kadang kejahatan tu Allah tunjuk bila anak kita nanti kena, cucu kita nanti kena. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah bila sebut jahat baik tuan-tuan sekalian. Ceritanya begini tuan-tuan sekalian. Cerita ni kalau Yusuf Haslam dengar tuan-tuan sekalian, confirm dia buat drama, nangis tuan-tuan. Kalah Korea tuan-tuan. Kalah cerita Korea, tak cerita tuan dengar cerita dia. Muzik tak ada, kalau ada muzik boleh ni dia lain sikit tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, tapi tak payahlah nangis-nangis tuan-tuan. Sedialah tudung-tudung, ujung tudung ada, tak apa. Cerita apa tuan-tuan? Cerita tu kalau disedihkan jadi sedih, tapi saya nak cerita biasa-biasa tuan-tuan sekalian. Kalau diambil cerita tu buat drama memang sedih. Cerita benar berlaku bila tuan-tuan, saya ringkaskan cerita. Sepasang suami isteri tuan-tuan sekalian duduk berdepan nak makan. Sepasang suami isteri baru kahwin tuan-tuan sekalian, nak makan tuan-tuan sekalian, makan bersama, baru kahwin kan, duduk nak makan. Tiba-tiba baru nak mula makan, dekat depan tuan-tuan sekalian ada ayam panggang madu tuan-tuan. Bukan bermadu, ayam panggang madu. Malam ni banyak sikit madu tuan-tuan sekalian. Ayam panggang madu, suami kata yang makan sebelah, abang sebelah. Dia pun potong ayam tuan-tuan sekalian, pakai tangan je. Biasalah kan orang Jawa kan, kalau nasi ambang kan pakai tangan je dia pulas tuan-tuan sekalian. Jadi semalam aku ceramah kat kampung Jawa, dia pulas pakai tangan je ayam seekor tuan. Sak pehu satu, sak kepok satu. Kulak-kulak aku tengok tuan-tuan sekalian. Memang dahsyat tu kata dia. Memang style dia begitu, begitu tu. Dia belah ayam tuan-tuan sekalian. Belah ayam dua, dia kata ayam sebelah, abang sebelah. Elok je nak makan, bunyi orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Itu macam orang biasa. Orang sedih. Yang ketuk pintu ni pengemis. Assalamualaikum. Tu pengemis. Assalamualaikum tadi bukan pengemis. Assalamualaikum itu Sarahin. Tuan sekalian, datang tuan sekalian, ni Assalamualaikum. Assalamualaikum tu pengemis. Assalamualaikum. Dia kata, bang, ada orang panggil. Saya pergi buka pintu. Pergi buka pintu, tengok pengemis sungguh tuan-tuan. Pengemis bawa satu bekas. Dia kata, saya lapar lama tak makan, boleh tak saya minta sedikit rezeki daripada kamu untuk saya makan? Dia kata, sekejap saya tanya suami saya. Isteri solehah, baik sangat. Pergi kat tempat makan, tanya suami dia. Dia kata, bang, ada pengemis minta makan, kita bagilah sikit ayam yang kita ada ni, kita bagi dekat dia. Bagi apa kat dia ni? Aku lapar ni. Aku nak makan. Yang ni kalau kau tak nak, aku bagi aku makan. Suami dia ambil. Kalau tak apalah, kalau yang abang nak makan, abang makan. Saya nak ambil bahagian saya nak bagi dekat dia. Kalau kau tak nak makan, kau bagi aku lapar. Tak bagi. Biar tak ada. Sedih isteri. Isteri pun pergi. Dia minta maaf tuan, suami saya tak izinkan untuk saya bagi sedekah. Tak nampak?
Saya rasa suami tu tak ada dekat Teluk Gong ni. Ni mungkin teluk lain tuan-tuan sekalian. Aku tak tahu teluk mana tuan-tuan suami jenis macam ni. Teluk Gong confirm tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan sekalian, pergilah berlalu. Perangai suami tu berlarutan dalam hidup. Saya ringkas cerita, sampailah berlaku penceraian kehidupan mereka. Kehidupan mereka suami isteri diakhiri dengan penceraian. Tuan-tuan, kalau cerita ni dengan muzik, nangis dah ni. Jadi cerita Ustaz, cerai menangis dah tuan-tuan sekalian. Ini cerita betul. Ini bukan cerita cinta tanpa sengaja. Bukan. Macam tu ke tajuk dia. Aku tak ingat dah. Sebab tertengok sekali tuan-tuan sekalian. Lepas bila habis tuan-tuan sekalian, habis cerita panjang. Sampailah Allah Ta'ala pertemukan jodoh perempuan tu dengan seorang lelaki yang sama hebat dengan suami dia dulu. Ada harta baik, maka berlakulah tuan-tuan sekalian majlis perkahwinan. Ketika majlis perkahwinan, suami yang kedua ni agak soleh tuan-tuan, tak macam suami dulu. Kehidupannya sama tapi lebih soleh daripada suami dulu tuan-tuan sekalian. Sampailah time waktu nak makan beradab kan, lepas kahwin kan. Kahwin kan dia ada makan beradab. Tak kira lah makan beradab ke makan biadab ke, tak kira lah. Tapi makanlah tuan-tuan sekalian. Minta maaf tuan-tuan sekalian, sebab makan beradab ni tak diajar oleh Islam. Kalau kahwin jangan buat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pun kalau kahwin jangan buat. Kalau kahwin lagi lah, kalau dah yang dah lepas tu lantaklah tuan sekalian. Jangan duduk buat, sebab benda tu tidak diberkati, tidak ada keberkatan. Sebab kita menyebabkan orang lain terliur tuan-tuan sekalian. Kalau ada anak yatim lalu, anak yatim tengok udang berdiri tuan-tuan kat meja pengantin. Meja pengantin biasanya udang tak pernah duduk berenang tuan, berdiri udang. Dicocoknya udang dengan diri, tegak udang tuan-tuan sekalian. 6 ekor udang berdiri. Misai memusing-musing kena kipas tuan-tuan sekalian. Udang ketam kat tengah begitu macam nak makan orang tuan-tuan. Allah, kalau orang tua lalu tak apa tuan-tuan sekalian. Orang tua kena gauk pula, dia tengok ketam tak teringin. Tapi budak-budak lalu tuan, kebetulan anak yatim pula lalu, sedapnya udang. Tuan-tuan, kita dah datangkan perasaan keinginan pada dia. Pengantin pun makan pun tuan-tuan. Selagi yang siapa yang belasah? Tu yang tukang basuh pinggan tu belasah tuan sekalian. Betul, aku tahulah, aku pernah jadi basuh pinggan. Aduh tuan-tuan sekalian, itulah belasah dia. Siapa lagi tuan sekalian? Tak boleh. Islam tak ajar. Nak makan tuan-tuan, makan kat dalam lah. Kau makanlah kat dalam. Makan menghadap ke, meniarap ke, kau sukalah. Kat dalam tu kau dengan isteri kau punya pasal lah. Islam tak ajar begitu tuan-tuan sekalian. Maka suami dia tak nak benda tu berlaku. Suami dia kata kita makan dekat dalam, jangan makan kat luar ni. Masuklah dekat dalam, habis dah semua orang balik dah siap. Tinggallah berdua. Dia kata, bang letih kita ni bang, biarlah kita makan. Makanlah suami ni dengan isteri duduk. Elok je nak makan. Tuan, dah biasa. Boleh kita baru 10 minit. Ada 10 minit kita tuan sekalian. Insya-Allah tuan-tuan. Ikut jam aku, jangan kurang. Tuan-tuan sekalian. Bila duduk makan tuan-tuan, sama juga dia bagi ini ayang punya, ni abang punya. Kita makan sama-sama. Baru nak makan tuan-tuan, bunyi orang bagi salam tuan-tuan. Assalamualaikum. Lagi sedih pada dulu salamnya tuan-tuan sekalian. Pergilah tuan-tuan sekalian. Isteri kata, bang saya minta izin nak buka pintu. Saya pergi. Dia pun buka pintu, dia tengok seorang lelaki minta makanan. Minta makanan, saya tak makan. Minta untuk makan sikit, saya lapar. Dia pergi jumpa suami dia. Dia kata, bang ada pengemis datang minta makanan. Allahu Akbar. Kesian dia, yang ambil ni makanan ni. Ayam ni bagi semua dekat dia. Tak apa, kita tak makan. Kita dah makan tadi dah banyak dah. Dah tahu abang nak makan apa pula. Tak apalah, abang makan ayam je lah malam ni. Tu. Contoh tuan-tuan. Jangan rakam, bahaya tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, bagi semua tuan-tuan sekalian. Ayam tu bagi sebab nak bagi dia makan tuan-tuan. Allah, baik suami ni. Lepas dia bagi tuan-tuan sekalian, dia tutup pintu. Isteri ni terus balik, terus masuk bilik. Daripada pintu berjalan masuk bilik. Sampai kat pintu bilik, suami panggil. Dia kata, yang kenapa masuk bilik terus? Tiba-tiba isteri dia berhenti menangis. Menangis tak sesak. Suami dia kata, kenapa yang? Apakah sebab abang bagi semua ayam tadi, kita tak boleh makan? Yang rasa sedih. Dia pun pergi kat isteri dia, usap kepala isteri dia. Kenapa yang sedih? Tak apa, kita ada lauk lain lagi. Dalam peti tu banyak, 3 pintu peti kita. Ayam ada, kambing ada, semua ada. Yang mati ada, yang hidup ada, boleh makan semua. Kita makanlah lepas ni, kata dia. Apa dia kata? Dia kata bukan sedih sebab ayam tadi, tapi sedih sebab yang minta sedekah tu adalah bekas suami saya. Tuan-tuan, aku cakap dah, kalau filem ada muzik Korea lah kau malam ni. Tapi tak ada muzik, macam Tin Sadin je lah dengar. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, mau tak sedih tuan-tuan? Bekas suami yang dia sayang, satu ketika dulu kamu pernah menghina pengemis, hari ni kamu minta tuan-tuan sekalian. Lalu suami dia kata apa yang baru ni? Dia kata janganlah sedih yang Allah tentukan. Hari ni yang minta mengemis itu adalah bekas suami ayang, tapi kita bagi dia. Tapi ayang kenal tak orang yang minta derma dulu?
Abang lah orang yang minta mengemis dulu, yang suami yang tak bagi abang makan. Rupa suami baru dia pengemis yang dulu yang tak dapat makanan, tuan-tuan. Tengok Allah Ta'ala balas. Nampak tuan-tuan? Ni kisah benar. Tidak ada yang benar melainkan benar-benar belaka. Tuan-tuan, ni kisah betul. Ni yang berlaku, Allah tunjuk gambaran. Maka Nabi kata apa? Nak dapatkan sunnah Nabi, percaya pada Nabi, kamu rindu pada Nabi. Ulama kata kamu kena banyak melakukan perkara kebaikan, kerana Nabi adalah model kebaikan dalam hidup kita. InsyaAllah bila kita lakukan beberapa perkara penting dalam hidup kita untuk membuktikan cinta kita pada Nabi, insya-Allah kita akan dapat merasai bahawa kita hidup bersama dengan Nabi. Wallahu a'lam. Syukran Al-Fadil Ustaz Rahmat Ustaz Ridwan. Moderator pun lupa nama. Jadi untuk soalan pada panel yang kedua, kalau kita tengok sejarah para sahabat, salah satu sirah kita tengok macam mana Bilal bin Rabah. Bilal ni dia seorang yang sangat rapat dengan Nabi, dan bila Nabi wafat, Bilal dia berhijrah ke negeri lain. Dan satu masa orang Mekah dia rindu nak dengar suara Bilal. Dan cucu Nabi Muhammad SAW panggil Bilal, Bilal, tolong azan. Orang rindu nak dengar suara Nabi, orang rindu nak dengar suara Bilal. Dan bila Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan bila sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menangis Bilal. Menangis sebab rindunya Bilal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan untuk ahli panel, ceritakan serba sedikit tentang sirah, bagaimana sahabat membuktikan cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat panel Fadil Ustaz Ridwan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tadi kita telah mendengar dengan panjang lebar beberapa contoh bagaimana untuk kita menerapkan sunnah dalam kehidupan kita sehingga kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak mengambil ruang yang ada ini mungkin dalam 20 minit ataupun lebih kuranglah sekitar itu, insya-Allah. Walaupun Ustaz Ridwan tadi 25 minit sebenarnya. Tapi saya redha jelah. Sebab nak tunggu ending Korea tu lambat sangat. Tu yang jadi 25 minit tuan. Baik, tadi Fadil Ustaz Farouk sebut kisah Bilal bin Rabah. Saya nak sebut kisah dua orang sahabat. Yang pertama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua orang tahu Sayyidina Umar ni asalnya ialah kafir. Allah beri dia hidayah dengan beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya dia memeluk Islam. Dan bila Umar memeluk Islam, kita tahu bagaimana kecintaan yang tidak berbelah bagi yang ditunjukkan oleh para sahabat. Walaupun Umar ini dia terkenal dengan bengis, dengan garang, dengan kalau zaman jahiliah dia samsing. Umar ni kira geng 08. Tuan-tuan tengok IC tuan-tuan yang tengah tu nombor berapa? Kalau Selangor geng 10. 08 ni geng Perak tuan. Perak memang samsing. Sebab dekat lumut pun dia duduk, dinding pun dia duduk, parit pun dia duduk tuan. Tak cukup tanah dia buatnya. Jadi tuan-tuan, Umar ni sifat dia begitu. Dan kita baca dalam sirah pada hari Rasulullah wafat, pada tanggal yang sama menurut kebanyakan ulama,
Tak apa tuan-tuan, hujan tu air je, tak apa tuan. Alang-alang mandi biar basah. Bawa tenang tuan. Tuan-tuan duk bawa kemah je, tak ada masalah pun, insya-Allah. Sikit-sikit tempias. Mudah-mudahan tempias tu akan dijadikan saksi kita masuk syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, balik pada cerita Saidina Umar. Pada hari Rasulullah wafat, pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Apa yang berlaku? Saidina Umar mengamuk. Saidina Umar berjalan keliling Madinah sambil menghunuskan pedang. Dalam budaya orang Arab, bila berjalan pedang itu dihunuskan, itu makna nak cari pasal. Tu kira 13 Mei lah tu, nak cari gaduh. Tapi kalau pedang disimpan dalam sarung, itu simbol perdamaian. Jadi Omar dia berjalan menghunuskan pedang. Yang baru ni tuan-tuan tengok dalam surat khabar dan berita di Labuan, yang mati tengah bersilat depan pengantin, nak ada dengar kan? Dia kan biasa tadi makan beradab, ni bersilat pula. Orang Melayu memang pelik-pelik tuan. Dia bersilat tu guna keris yang original. Dia silat langkah kot mana, tercocok perut, mati tuan. Jadi elakkan diri daripada keris lah, bermain-main keris ni. Biar kita pakai pedang tuan, tu lebih selamat. Jadi tuan-tuan, Saidina Umar menghunuskan pedang pada hari Rasulullah wafat, sambil dia berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, akan kupenggal lehernya. Yang bercakap Saidina Umar. Dia kalau cakap, dia buat sungguh. Jadi tak ada seorang pun berani tuan. Umar kata begitu, bukan dia tak boleh terima ketentuan Allah yang Rasul itu telah wafat, tetapi sebab dia terlalu sayang pada Nabi. Kalau boleh dia nak dia mati dulu, baru Nabi mati kemudian. Kalau boleh sampai tahap tu, sayang sangat pada Nabi. Lalu apa berlaku? Semua orang tak berani nak tegur, tak berani nak damaikan, tenteramkan Omar, kecualilah Saidina Abi Bakrin yang pergi jumpa Saidina Omar, dan Saidina Abu Bakar mengucapkan satu ucapan yang cukup masyhur. Kata Saidina Abu Bakar, ya Umar, innahu man kana ya'budullah, innahu man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna Allaha hayyun la yamut. Saidina Abu Bakar kata, wahai Umar, ingat, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu Tuhan yang maha hidup, tidak mati-mati. Bila dengar yang ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, barulah tenang hati Saidina Umar. Itu antara bukti sayangnya Umar pada Nabi, sampai dia boleh mengamuk jadi tak tentu arah pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Saidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada hari hijrah, bila Nabi ambil Saidina Abu Bakar, jalan sekali hijrah naik ke Gua Sur. Dan bila sampai depan pintu Gua Sur, apa yang berlaku? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kamu duduk dulu, tenang dulu di luar, biar aku yang masuk intai tengok kawasan dalam lubang gua ni. Nak tengok selamat tak selamat, baru kamu masuk.
Lalu tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Abu Bakar masuk, dia buat cek, tengok semua okey. Dan gua ni tuan-tuan kecil. Dia bukan macam gua Batu Cave dekat Gombak tempat saya tu. Beribu orang boleh masuk dengan jin sekali tuan. Jadi tuan-tuan, gua tu kecil. So Abu Bakar dia lunjur kaki dia. Tapak kaki dia tutup dinding gua yang ada lubang-lubang kecil. Dia tutup. Dia dah lunjur elok-elok, badan bersandar ke dinding, dia lunjur kaki. Lepas tu dia panggil Nabi masuk. Wahai Rasulullah, okey dah, semua selamat, mari masuk. Nabi tuan-tuan baru naik gua, letih. Nabi naik masuk dalam gua, Abu Bakar lunjur elok dah. Nabi pun letak kepala dia atas peha Abu Bakar. Nabi baring atas ribaan Abu Bakar. Allahu Akbar tuan-tuan. Untungnya Abu Bakar, Nabi landing kepala dia atas peha dia. Cuba tuan-tuan tengok status dia masa tu macam mana. Nabi adalah menantu, sebab kahwin dengan anak Abu Bakar, nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar tu pak mentua, Nabi tu menantu. Menantu baring atas riba mentua. Ada berani? Itu je soalan dia. Balikkan try tengok. Kau tak kena terajang keluar kita. Pahal pula menantu aku meleseh-leseh tepi ni tak. Dia kata tadi dengan Ustaz Rahim sebut, dia kata Nabi baring atas riba pak mentua dia. Tu nak try tu. Tidur luar malam ni jangan buat pasal tuan. Sebab itu yang tak biasa tu, nak dibiasakan. Itu contoh dia. Jadi tuan-tuan, bila baring, tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat. Ada yang kata kena patuk ular, ada yang kata kala jengking. Punya sayangnya Abu Bakrin ke Nabi, dia tahan bisa tu, dia tahan badan dia tak bagi bergerak, takut Nabi terjaga. Sayang ke Nabi, menahan bisa sampai menggigil, tapi ditahan. Menggigil tu ditahan, tak bagi Nabi jaga. Dia kesian, Nabi baru lelap. Lalu apa jadi tuan-tuan? Kerana menanggung sakit yang amat sangat, keluar air mata. Kan orang terlampau sakit kan, keluar air mata dia. Selain tengok drama Korea tadi, ataupun apa, tak sengaja apa tadi, dan Anas Mikael, macam tu lah lebih kurang cerita dia. Jadi tuan-tuan, keluar air mata Abu Bakar sebab menahan sakit. Akhirnya air mata tu menitik kena ke pipi Nabi yang mulia. Nabi terjaga. Nabi tanya Abu Bakar, kenapa menangis? Abu Bakar jawab, wahai Rasulullah, kaki aku disengat binatang bisa. Aku tahan bisa tu sampai keluar air mata. Nabi bangun. Ada riwayat kata Nabi pegang kaki Abu Bakar, Nabi ludah, dengan izin Allah sembuh bisanya. Sebab air ludah Nabi adalah mukjizat. Tuan-tuan, kalau kena bisa ke cucu jangan ludah. Takut makin bentan nanti cucu tu. Tak boleh berjalan terus lumpuh tuan. Hantar hospital je. Sebab air liur kita seduit pun tak boleh pakai tuan. Dia tak sama dengan air ludah Nabi. Macam tu tahap kecintaan sahabat dalam perang Uhud. Perang yang dikatakan paling kritikal buat Nabi dan pejuang Islam adalah peperangan Uhud. Sebab kalah kan? Kalah peperangan Uhud. Sebab itu kita tengok Nabi jatuh dalam sebuah lubang yang digali oleh seorang munafik. Tengah kecamuk perang, boom, Nabi jatuh dalam lubang. Hasil jatuh dalam lubang itu, pertama, patah 2 batang gigi geraham Nabi. Yang kedua, pipi Nabi koyak, berdarah akibat baju besi yang Nabi pakai tertusuk dia punya pipi dia. Koyak berdarah. Dan ketika dikeluarkan Nabi daripada lubang yang dalam, ketika itulah sahabat menunjukkan kecintaan yang tidak berbelah bagi kepada Nabi. Dalam kitab sirah menyebut, ada sahabat yang berpaut di belakang tengkuk Nabi dari belakang. Dia paut dari belakang, peluk Nabi
dia jadi benteng di belakang. Ada yang paut kot depan, ada yang paut pinggang, ada yang paut kaki Nabi. Akhirnya dihujani dengan anak panah yang begitu hebat, dan dalam kitab menyebut yang memaut di leher tiba-tiba terlepas tangannya, akhirnya terkulai di hujung kaki Nabi akibat panah yang berhambur di belakang badannya. Dan yang lain-lain pun ada yang mati mempertahankan Nabi. Akhirnya jumlah mereka lebih kurang 70 orang syuhada di medan Uhud. Sayangnya sampai sanggup mati kerana Rasulullah, kerana pertahankan Islam. Dan mereka bawa Nabi, tuan-tuan, naik ke satu tempat di Bukit Uhud, namanya Gua Uhud. Tuan-tuan yang biasa pergi umrah haji, bila kita melawat di Madinah, kita hanya pergi Bukit Uhud. Tak, Bukit Uhud ni tuan-tuan turun bas, depan tu ada pagar 4 segi, makam syuhada Uhud. Depan daripada makam tu ada bukit yang separa tinggi tu, orang naik ambil gambar selfie bagi nak ya tu. Itu Bukit Pemanah nama dia. Di bawah tengah antara makam dengan Bukit Pemanah itu orang shopping-shopping, beli aiskrim, buah zuriat, kacip Fatimah, tongkat Ali, semua beli kat situ. Kemudian di belakang Bukit Uhud tu ada satu perkampungan. Kalau tuan tengok nampak ada rumah-rumah depan banjaran Uhud tu namanya perkampungan Uhud. Dan yang tuan-tuan tengok bukit yang kalanya kemerah-merahan, panjangnya 7 km, itu banjaran Uhud. Dinamakan Bukit Uhud sebagai Uhud kerana itulah satu-satunya bukit yang tidak bersambung dengan mana-mana bukit lain di Madinah. Makna dia duduk seorang dia saja, itu namanya Uhud. Macam Ustaz Ridwan duduk seorang dia saja, Uhud nama dia. Dan Zuhud, tambah satu lagi. Jadi tuan-tuan, di Bukit Uhud banjaran tu ada satu namanya Gua Uhud, tempat sahabat bawa Nabi yang berdarah-darah ni dirawat dalam gua itu. Saya nak kongsi sikit pengalaman. Alhamdulillah saya dapat masuk dalam gua tu. Dia biasa umrah biasa ni, dia tak ada pergi gua tu. Dia hanya melawat di tempat pemanah tadi tu je, dengan makam, beli-beli aiskrim, balik. Tak pergi tempat lain pula. Tapi saya ada ruang, anak murid student Madinah lah apa, yang tahu lorong-lorong nak masuk kampung tu. Saya nak kongsi pengalaman masuk langgu tu. Bila saya masuk tuan-tuan, saya terus menangis tuan. Menangis tu sebab saya menghidu satu bau yang cukup wangi. Yang bau ni bila kita bau tuan-tuan, orang kata meremang bulu tengkuk ni, walaupun tengkuk tak ada bulu. Ustaz, macam kita jalan pukul 12 malam, hujan renyai 12 malam, lalu kubur malam Jumaat, meremang tak? Meremang. Malam Jumaat jangan buat pasal, malam Minggu tak apa. Hantu tak ada malam Minggu, sebab yang lalu tu pun dah hantu dah. Dia malam Jumaat je nak berhantu pun orang Melayu ni. Tu yang dia baca Yasin tu. Takut nak dengan hantu tu. Jadi dia meremang tak? Saya masuk tuan-tuan dalam gua tu boleh 2-3 orang masuk, tukar 2-3 orang. Saya masuk meremang tengkuk tuan, saya menangis tuan. Menangis sebab bau wangi tu satu, yang kedua kita ingat perjuangan Nabi lah, teruk sampai macam tu. Dan ada satu batu dia melengkung. Batu tu dia katakan masa perang Uhud tu dibawa Nabi dalam tu, Nabi bersandar. Nabi bersandar kat dinding batu tu. Batu tu membentuk jasad Nabi. Dia ikut bentuk Nabi. Saya dah duduk masuk dalam tu. Dan bila saya hidu bau yang wangi tu tuan-tuan, ulama bahasa sahabat Madinah beritahu, itulah sebenarnya bau darah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menitik berhamburan ketika perang Uhud. Demi Allah, wanginya sampai ke malam ini.
Walaupun saya cerita pada sahabat kawan-kawan, dia kata, ustaz, tantah ustaz kena tipu dengan tok Arab kot. Tantah Arab Saudi pergi tuang minyak atar 2 lori dalam tu, ustaz kena tipu ingat darah Nabi. Tuan-tuan, saya ni pun tiap tahun bawa orang pergi umrah tuan. Saya pun kaki minyak atar. Minyak tar je saya letak tepi, lain semua minyak atar saya beli tuan. Kita tahu jenis-jenis bau, tapi bau yang dalam gua tu, itu yang meremang tu. Dia tak ada dalam jualan di kedai-kedai minyak wangi, tak ada. Bau dia yang orang kata seharum kasturi. Mudah-mudahan itu bau darah Nabi tu. Wangi sewangi-wanginya. Jadi bayangkan sahabat yang bersungguh mencintai Nabi sampai sanggup mengorbankan diri masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, tadi Al-Fadhil Ustaz Ridwan sebut, minta maaf tuan-tuan, saya tekan telefon ni sebab nak tengok waktu, takut kena marah dengan Ustaz Ridwan. Dia lebih tak apa, saya lebih jangan. Baik, ada satu kisah tuan-tuan nak sebut dalam satu kaedah usul fiqh. Ada satu kaedah namanya berbunyi la tatakallam illa wa ma'akad dalil. Jangan bercakap kalau tak ada bukti. Contoh, saya sayang Nabi ustaz. Okey, apa bukti? Tak ada. Tak ada, kau jangan cakap. Saya sayang Masjid Ubudiah ni ustaz. Apa bukti? Datang pun tak. Tak payah sembang lah sayang. Bukti tak ada, jangan cakap. Kisah yang masyhur dalam riwayat, seorang nenek tua. Nenek tua dalam kemah ni nampak semua muda lah. Sebab kemah tak apa terang, jadi saya tak nampak tua ke muda. Jadi seorang nenek tua, satu hari Nabi tengah kuliah, dia datang berdiri depan pintu masjid, tercegat dekat tangan dia ada bungkusan. Nabi tanya, ada apa hal? Dia kata, saya nak jumpa kamu wahai Rasulullah. Nabi pun panggil masuk. Makcik tu pun berjalan dengan bungkusan di tangan tadi, duduk bersila depan Nabi. Wahai Rasulullah, kata makcik tu, saya sebenarnya terlalu cinta kepada kamu. Makcik tua, nenek lah kita kata tak. Saya terlalu sayang pada kamu wahai Rasulullah. Saya duit pun tak apa ada. Saya longgok duit sikit, dapatlah beli makanan buah limau. Adalah 5-6 biji. Saya hadiahkan pada kamu sebagai tanda cinta kepada kamu. Dan saya nak kamu makanlah sampai habis. Saya tunggu di pintu tadi. Nenek tu pun tunggu kat pintu. Nabi pun buka bungkusan buah limau. Yang bungkusan tuan-tuan tu tak ada limau tu, tembikai. Mungkin akut, ataupun nasi saja, tembikai balik beli sendirilah. Jadi tuan-tuan, bila Nabi buka sebiji, ulas yang pertama, buah yang pertama Nabi buka, makan, gigit buah limau, makan. Nabi senyum. Makcik tu suka tuan, nenek tu suka tengok Nabi senyum. Buka buah limau kedua, Nabi makan lagi, senyum. Buka limau ketiga, Nabi makan, senyum. Yang sahabat dah mula menjeling dekat Nabi. Selalu Nabi ulur kat ni hari ni tak bagi pun. Balon seorang-seorang baik punya ni kan. Habis 6 biji, makcik tu pun seronok, lapang dada, balik je. Nabi kena belasah tuan dengan sahabat Omar lah. Omar kan geng 08. Sayyidina Omar kata, wahai Rasulullah, hari ni makan limau nampak lain macam, tak nampak kawan sebelah ke? Dia punya ayat dia tu tak nampak kawan sebelah. Ini pelik ni, jarang kamu makan seorang tak bagi kawan. Biasa Nabi jenis dia bagi ke orang, dia makan sikit, lepas tu dia bagi kawan-kawan dia rasa tak, sahabat. Nabi bukan jenis kita, ustaz lalu belakang pun tak pelawa roti canai. Lalu belakang ustaz tak nampak. Lain kali kena lalu atas meja entah baru nampak tak, baru dia puasa lah ustaz rupanya. Sebesar-besar makhluk pun dia tak boleh nampak. Pelik sungguh manusia ni. Jadi bila sahabat pun sindir-sindir Nabi, cuba tengok akhlak Nabi tuan. Nabi jawab, Nabi kata, wahai sahabat sekalian, aku tahu biasa aku bagi, tapi hari ni aku tak bagi, kata Nabi. Kamu tengok aku makan sambil senyum, tapi sebenarnya limau tu masam.
Allah tuan, akhlak Nabi nampak. Limau tu masam, tapi aku senyum sebab nak jaga hati nenek tadi yang mencintai aku. Bayang tuan-tuan, kalau 5 masam tu Nabi bagi kat Sayyidina Umar, jadi apa ke nenek tu? Mau di flankitnya kepala nenek tu dengan buah limau tu kan? Kau ngajar betul nenek ni beli yang masam. Kau tak reti nak pilih yang manis ke? Nenek tu tahu benda tuan, dia main beli je kat pasar tak? Jadi Nabi punya akhlak, walaupun masam aku senyum sebab nak jaga hati orang tua. Yang masam Nabi pulun semua, kita yang masam bagi orang sebelah. Hak manis kita balun, akhirnya kencing manis tuan-tuan. Itu ya punca tu, tak pernah bagi kawan bagi yang masam-masam je kan. Jadi tuan-tuan, ini contoh akhlak cinta sahabat. Jadi tolonglah kita hari ini letakkan kecintaan, contoh dia berselawat tak? Banyak selawat, sebab Nabi kata orang banyak selawat akan cukup hampir dengan aku pada hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih pada ahli panel yang kita yang kedua. Rasa sekejap waktu bila mana kita menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, rasa seronok, rasa ya Allah rindunya. Dan untuk yang terakhir sebelum penutup, ana selaku moderator bagi peluang pada ahli karya masjid untuk bertanyakan soalan. Takut-takut malam ni tak dapat tidur lena sebab tak tanya soalan. Jadi ana mempersilakan kalau ada ahli karya untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel. Kalau boleh satu muslimin, satu muslimat untuk bertanyakan soalan. Ada? Muslimin ada? Tak ada? Muslimat? Okey. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, tak kiralah sama ada Ustaz Ridwan ataupun Ustaz Rahim lah. Masa saya kecil, masyarakat setempat kalau membaca Karawi, contohnya Al-Jannatu wa Na'imuha hingga akhir tu, disambut dengan Allah. Bila saya berhijrah ke satu tempat, bila rawi tu dibacakan, disambut dengan sallu alaihi. Jadi saya nak minta panel menjelaskan mana yang lebih betul. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk muslimin ada? Kalau ada kita bagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Azmi. Soalan saya Ustaz, kita zaman sekarang ni berdurasul kan, macam-macam kita dengar cerita daripada internet, WhatsApp dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita tahu yang cerita tu kisah-kisah Israiliyat. Jadi Ustaz, macam mana, apakah hukum ataupun cara kita nak bendung? Hukum macam mana, hukum kalau kita nak bercerita dekat orang kisah-kisah Israiliyat, apa hukum dia Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih pada yang memberi soalan tadi. Jadi ana rasa kita boleh bagi seorang satu soalan untuk ahli panel. Okey. Jadi untuk soalan yang muslimat tadi, ana akan serahkan kepada Ustaz Ridwan tentang rawi. Kadang-kadang orang tanya
kadang-kadang orang menjawab Allah, kadang-kadang orang balas sallu ala Nabi. Jadi Ustaz menjawab dan Ustaz terus pergulungan untuk yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat moderator, sahabat panel, tuan-tuan dan mati Allah. Tadi macam tak ada nak tanya. Kan tiba-tiba ada perempuan tanya. Baru lelaki pula tanya. Tercabar kekelakiannya tu. Dia yang bangkit bangun tanya tu. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Ini saya ringkaskan. Kedua-duanya saya ambil poin sikit. Lepas tu Ustaz Nasir tambah insyaAllah. Yang pertama tentang soalan sebutan tu. Tuan-tuan, pada asal sebutan tu tuan-tuan sekalian, dia tidak jadi masalah Allah ataupun Allah Sayyidina Muhammad. Kedua-duanya betul dan kedua-duanya baik. Cuma daripada segi sudut tepatnya. Sebab bila cerita puji Nabi, kita jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru bertepatan dengan pujian. Kerana rawi itulah perkara-perkara yang menceritakan tentang madah-madah, yang menceritakan tentang kelebihan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, jawab tu kadang-kadang asalnya daripada orang Arab. Orang Arab ni benda pun Allah je. Dia buat jahat pun Allah juga. Orang Arab ni, dia tengok sedap je. Allah, dia style macam tu. Style dia macam tu. Itu hak biasa berlaku. Cuma kepadanan jawabnya, dia mengikut apa yang kita bicara. Kalau bicara Nabi, lebih baik padannya dengan Nabi. Walau bagaimanapun, kedua-duanya betul. Yang kedua tentang yang dikaitkan dengan Israeliat. Tuan-tuan, menceritakan perkara yang kita tahu tu Israeliat, haram tuan-tuan. Kerana Israeliat ni adalah sejarah yang ditipu. Saya lihat benda-benda yang tipu, yang tak betul. Bila kita datangkan suatu benda tak betul, kita menipu. Apatah lagi, penipuan yang berlaku kepada batang tubuh Nabi SAW, maka hukumnya haram. Nak bendung tentang gejala internet, kita tak mampu nak bendung sebab bukan kuasa kita. Maka saya kembali balik pada yang tadi, sebagai penggulungan, tuan-tuan kena banyak hadir majlis ilmu. Kerana majlis ilmu yang akan menyelamatkan kita daripada terpengaruh dengan benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak betul. Bila mana kita tidak ada ilmu, maka itu yang akan jadi. Kita akan terjebak dengan buayan cerita, dengan keadaan lenggok belok cerita yang ada, sedangkan ianya tidak benar. Begitu dengan kisah-kisah lain. Internet bukan guru yang terbaik. WhatsApp bukan guru yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Semua tu benda kaedah terkini, boleh diambil jika sekiranya kita mengetahui kesohihan ceritanya. Tapi banyak tak betul daripada yang betul. Berjaga-jaga sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, ilmu lah menjadi utama dalam hidup supaya kita dapat menyelamatkan diri kita daripada terjebak dengan benda yang tak betul, daripada terjebak dengan benda-benda yang salah. Ampun maaf dipunkan segala kelemahan yang ada sepanjang saya berforum. Semua yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik daripada kejahilan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tambah sikitlah sebagai penghujung, terutama yang berhubung dengan Israeliat tadi. Yang saya rasa kisah-kisah Israeliat ni maksudnya ialah kisah yang ditokok tambah sampai menjadi satu tahap yang melampaui batas. Dan saya rasa benda ni telah berjalan puluhan tahun dalam negara kita sendiri. Saya masih ingat ketika di sekolah rendah dulu, masa kita belajar sirah Nabi umpamanya, ataupun kisah Nabi-Nabi dan Rasul, kita belajar sejarah Nabi Ayub yang sakit. Tak? Memang Nabi Ayub Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Tapi masa kita belajar tu dengar cerita sakit Nabi Ayub ni sampai berulat kepala dia. Kita tak tahu dulu, dengar apa, oh dahsyat Nabi Ayub ni sampai berulat. Rupanya berulat kepala itulah tambahan Israeliat. Nabi memang sakit, memang Allah uji dengan kesakitan. Tetapi ingat, sakitnya Nabi Rasul tidak sampai mencacat dan merendahkan darjat kenabian. Kita sakit pun tak berulat tuan. Takkan Nabi sakit sampai berulat tak? Itu tokok tambah yang memang gerakan ini dibuat secara halus. Jadi betul apa yang Fadil Ustaz Ridwan sebut. Saya kena kata betul lah, kan saya tak boleh balik gombak tuan. Dia buat Roblox depan tu tak pasal aku. Betul dan benar, tak ada yang benar melainkan benar belaka. Yang disebut tadi, iaitu kita nak membendung akhir zaman dengan teknologi yang terlalu canggih, susah kan? Berapa ramai ustaz yang telah dimatikan hidup semula kerana WhatsApp. Al-Fatihah, Ustaz Ridwan Rahmat telah kembali ke rahmatullah, padahal kembali ke Teluk Paling Megarang. Dia silat tulis kembali ke rahmatullah.
sebarkan laju-laju, kata dia. Laju dosa masuk tuan. Tak tengok Ustaz Ridwan baca, aku hidup lagi, kata dia. Tak. Ustaz Ismail Kamus pernah kena, Datuk Harundin pernah kena. Tak ada kerja kita ni agaknya kan. Jadi biarlah sebaran yang kita buat yang baik-baik. Termasuklah Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, apa juga Telegram. Benda-benda yang media ni, termasuk YouTube. Banyak benda yang manfaat tuan-tuan. Malam ni kita ada sahabat ni yang tengah buat secara langsung tuan, Fatih Tim. So kat saya Ustaz Ridwan, kami tak boleh masuk TV sebab tak muat. Tu yang masuk internet je lah, nampak boleh muat sikit. Jadi sahabat kita Anwar ni daripada Fatih Tim. Nama production dia Fatih Tim. Tuan-tuan balik sekali lagi, adik-adik yang muda-muda ni balik, buka Google, buka YouTube, cari Fatih Tim, F-A-T-E-H Tim, T-E-A-M, Fatih Tim. Berlambak-lambak ceramah ustaz-ustaz. Sebab hari ni kita tengok trend hari ni, dengar ceramah kat YouTube dia tak boleh panjang. Dia bukan dengar ceramah sejam nak menghadap muka ustaz tu je sejam tak. Muka ustaz tu pun tak berubah jadi apa-apa pun. Jadi tak payahlah lama sangatlah YouTube. Kita buat pendek-pendek tuan. 45 minit, 45 minit, 45 minit. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam Facebook Fatih Tim. Boleh search tengok Facebook Fatih Tim. Semua yang secara langsung malam ni akan keluar dalam YouTube. Kok ada muka tuan-tuan yang keluar nanti boleh dapat cabutan bertuah lah. Hadiah minta dekat Tuan Aziz insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai akhir kami mohon maaf atas sebarang kelemahan, terkasar gurauan. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri, diri kami. Dan kalau apa yang kami cakap malam ni tuan-tuan terasa hati, elok sangatlah tu. Tu je nak beritahu. Sebab dengar ceramah ni nak bagi rasa tuan. Kalau tak rasa, rugi datang malam ni. Boleh rasa kari ayam je lah. Tak, saya dengar apa malam ni, tak rasa apa-apa pun. Tadi bukan Ustaz Cindy ke? Itu teluk lain, bukan teluk gong. Dia tembak ke teluk lain pula tuan. Dia tak rasa apa-apa. Jadi bila ceramah terasa, kan Ustaz cakap bab sedekah tadi, bab apa tadi, siput babi tadi, dia kena sebut babi tuan. Khinzir tak sedap. Bila sebut babi baru terasa kebabian dia. Betul. Siput khinzir ada rasa feel? Tak ada. Siput babi baru terasa kebabian dia tu. Tu kehebatan kalimah babi, yang main-main tuan. Betul lah Ustaz Ridwan sebut tadi. 2 kali betul lah. Takut tak balik malam ni tuan. Kan? Maknanya semua yang kita maki, semua jadi babi tuan. Kereta potong pun jadi kereta babi, orang pun jadi babi, semua dibabikannya. Kesian kat babi tuan, dia tak bersalah sebenarnya. Boleh contoh satu lah babi ni. Apa yang agak-agak tuan-tuan boleh tiru sifat babi yang elok sikit lah, iaitu dia jalan tunduk. Dah, itu boleh tiru lah. Jaga pandangan. Babi dia berjalan tunduk. Sebab tu orang buat teka-teki. Sebab apa anak babi berjalan tunduk? Apa jawapan dia? Sebab dia malu mak dia babi tuan. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustaz Ridwan dan Ustaz Rahim. Jadi untuk penutup, marilah kita sama-sama berazam untuk menegakkan sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Dan seorang individu berazam untuk menghayati dan mengamalkan peninggalan Rasulullah SAW, dan seorang pemimpin berazam untuk menegakkan sunnah di dalam pimpinannya mengikut acuan Muhammad SAW. Jadi ana selaku moderator memohon maaf atas kesilapan semasa mengetuai forum pada kali ini, dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan doa. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la sinal insana fi husnil ladzina amanu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.